Minggu lepas Sarah berjaya lah buat sibuk dekat Barbie World of Endless Possibilities Exhibition dekat Sunway Pyramid. Masa Sarah mula-mula sampai tu dekat sini memang terkejut sangat sebab ada lebih daripada 250 Barbie dolls yang diorang paparkan. Tengok Sarah pun try lah banyak-banyak kostum yang telah disediakan. Bolehlah feeling-feeling rasa macam Barbie kan, banyak baju. Walaupun ada yang tak muat. Ada macam-macam aktiviti jugalah. Macam tengok ni Sarah tengah buat cupcake salon ataupun menghias cupcake dengan adik-adik ni. Walaupun Sarah dah terlajak umur, tapi dia bagi juga Sarah main sebab kesian katanya. Nampaknya adik-adik sebelah Sarah semua ni bersaing dengan sengit ya. Macam tak menang je. Kat sana diorang ada tunjuk Barbie daripada zaman dulu sehinggalah zaman sekarang. Ada juga tunjuk Barbie yang mula-mula dikeluarkan pada tahun 1959. Yang bestnya sebelum balik mestilah Sarah borong semua Barbie yang terbaru ada jual dekat situ. Memang best sangat. Tak sabar nak balik dan main dengan Barbie ni semua. Bye! Meja dah. Botol. Sepet rambut. Cawan. Getah rambut. Kasut. Token. Beg.